pun adalah start club. Kak Noh start club adalah wajib. Kak Noh dah fikir masa awal-awal dulu lagi. Sebab introducer Kak Noh pun dah kata buat kerja start club lah. 180k Noh untuk pergi overseas, jalan free. Set minda kita nak start club paling rendah. InsyaAllah boleh. Beliefkan dalam diri masing-masing. Tenang sekejap, fikir macam mana dan buat action. Okey, Kak Noh tahu dalam sekeliling kita ni ramai jugalah, bukan kat sini sajalah, ramai juga yang ada ejen yang perform dan ejen yang tak perform. Tak? Mungkin ejen yang tak perform tahun lepas, tahun ni dia boleh perform. Tak mustahil, boleh. Boleh. Tapi kena action yang drastik. Kena action yang drastik. Kak Noh bermula umur 38 tahun ni dah, kita kata lewat dah. Ni tengok kat depan Kak Noh ni semua muda-muda. Semua muda-muda. Gagah perkasa. Semangat tinggi. Kena buat. Kena buat. Jadi mana yang ejen yang nak perform tahun ni, you dah set you nak start club. Apa tindakan you? Tindakan you tengok siapa start club tahun lepas, you pergi jumpa dia. Pergi jumpa dia, pergi tanya dia macam mana cara dia kerja. Macam mana cara dia kerja? Sama ada dia kerja ni di pulung bulan 12 je ke? Ataupun dia start daripada bulan 1? Dia start daripada bulan 1. Kena pergi tanya. Bila tanya tu, pada tanya dia cara lagu mana dia buat. Dia buat lagu mana. Kena buat tindakan gitu. Jangan duk mikir Allah belief tu ni dalam hati ni nak start club, tapi tak gerak. Tak gerak, tak jadi. Tak jadi. Kena pergi cari. Daripada agensi lain ke, daripada mana, 2-3 orang pergi cari. Mana tahu salah seorang yang mana kita jumpa tu selesa dengan kita. Kita boleh buat cara dia. Kena pergi, kena buat tindakan tu. Boleh? Boleh? Boleh. InsyaAllah. Okay, next. Okay, start awal. Jangan tunggu esok baru nak start. Okay, sebenarnya kalau Kak Noh start awal, you all start bulan bila? Minggu lepas tak ada. 1 bulan 1 start dah. Okey. Okey, dengar Kak Noh. Okey, Kak Noh start bulan bila? 12 tahun lepas. Okey, Kak Noh macam ni Kak Noh macam ni. Okey, Kak Noh start memang bulan 12 untuk kerja planning next year punya kerja. Sama. Okey, bagus. Okey. Apa yang Kak Noh implement? Okey. Bulan 9, 10 dah start club. 2 bulan lagi untuk monitoring collection dan macam-macam lah yang mana yang kerja-kerja kritikal sikit kan. Okey. Lepas tu kita perasan tak Prudential bagi kalender, bagi diary bulan bila? Bulan 11 bulan 11. Ada bulan 10, ada bulan 11. Itu adalah starting kita nak buat kerja untuk next year. You perasan tak? Perasan? Buat tak? Buat? Alhamdulillah. Okey, bila diary kalender sampai bulan 10, bulan 11, bulan 12 Kak Noh dah start pergi jumpa klien. Pergi jumpa klien, bagi diary, bagi kalender ke, dan kita get rapport dengan klien dan build trust dengan klien. Gitu je bulan 12. Tak ada dah nak paksa-paksa ambil lah ke apa lah, tak ada. Bulan 12. Untuk bulan 1 baru all out. Baru all out. Tu baru tu. Tapi ni bulan 1 tak apa, tak terlambat lagi. Boleh start sekarang. Boleh start sekarang. Jangan tangguh. Jangan tangguh. Start bulan 1 ni, start sekarang. Dan jangan tangguh. InsyaAllah akan boleh. Ingat pesanan Kak Noh, monthly kena 25,000, 30,000, at least
untuk ending staff club, dan average total client lebih kurang dalam 20-25 orang. Tu kalau dia case average 150-200. Kena buat. Nanti Kak Nur share macam mana nak paksa kita biar satu hari tu confirm kita kena pergi jumpa dengan orang. Sebulan 25 orang. 25 orang sebulan kira macam one day one case gitulah. Kadang-kadang bulan ni kita close dalam sikit 20, bulan depan mungkin lebih sikit, lebih kurang macam tu lah. Okey, okey, Kak Ana ada juga berarti macam ejen lain lah, bukan ejen sini tau. Ejen lain, dia bagi dairy kadang-kadang bulan 3, kadang simpan bulan 6 pun ada lagi wakil. Bulan 6, dah separuh bulan, dah separuh tahun dah orang nak guna dairy dah. Ada. Memang ada. So learning, hak mana klien tak berapa ramai lagi, tolong manage klien, tolong servicing klien. Nak servis klien ni mudah je untuk klien ni selesa dan suka dengan kita. Apa hak dia tanya, apa hak dia WhatsApp, apa yang dia call, fast respond. Tak nak klien tanya hari ni, esok pun kita jawab. Itu very bad lah kalau klien tu memang dia tak suka macam tu. Tip satu lagi, kalau close, biasa yang Kak Nur guna ayat, okey, kalau ambil medical card, okey, tak apa cikgu, kalau lepas pada ni, kalau cikgu ada emergency apa-apa, kontak je Kak Nur. 24 je boleh kontak Kak Nur. Kena sebut 24 je. Kita willing to assist dia. Dia dalam kecemasan ke, dia dalam apa ke, dia kontak je kita untuk buat rujukan. Ada setengah ejen tak? Kan? Ada juga lepas pada waktu pejabat, tak jawab dah. Tak jawab dah klien tanya, tak boleh gitu. Benda yang kecil-kecil ni kita jaga sikit, insya-Allah rezeki lagi. Okay, next. Okay, yang ni susun gerak kerja. Okay, dah habis kita dengan klien tadi. Dah habis dah klien, pergi jumpa klien, pergi get rapport dengan klien, semua tu dah. Kadang-kadang masa di get rapport dengan klien tu, mata-mata memandang tau. Mata-mata di pejabat, di sekolah, semua tu cikgu-cikgu lain, semua memandang kita. Tak apalah, tengok ada dulu kita dah. Sampai masa dia nanti, kadang-kadang ada setengah tu yang menyerah diri lah. Menyerah diri nak ambil. Kak, saya umur saya ni berapa sebulan? Dah gitu. Dan style Kak Ana pula, Kak Ana tak ada memaksa bila close. Kak Ana bagi awareness je. Bagi. Habis tu balik tak frust. Semua orang pergi jumpa prospek ni nak pancung terus. Tak close balik frust. Tahu? Kita nak buat kerja dengan keadaan hati yang tenang. Buat kerja hati yang tenang, dengan kita kata dengan happy, dengan tenang, insya-Allah rezeki mari pun dengan molek lah. Okey, selepas pada kita dengan klien tu, kita akan susun gerak kerja kita pula. Gerak susun kerja kita. Okey, kalau dari segi sekolah, ada setengah orang dia cakap bulan 1 ni semua cikgu busy. Semua cikgu busy. Tak payah minggu pertama, pergi minggu kedua lah. Pergi minggu ketiga lah. Kapan boleh 2? Nak ayat cikgu busy, mula sekolah ni dia. Tapi Kak Ana abaikan semua tu. Kak Ana abaikan. Kak Ana akan masuk juga. Hari kedua, hari pertama kita sama-sama busy lah, carikan anak sekolah ni. Hari kedua tu masuk dah sekolah. Kalau kita dah ingat cikgu semua busy, tak sudah semua kerja kita. Betul? Tak sudah semua kerja kita. Pacerah tak sudah. So, masuk je, tengok cikgu bukan semua pun busy. Ada hak busy, ada hak free. Tak? Ada hak free. Masuk je. Okey, lepas tu kita kena susun structure dia. Yang ni semua dah tahu dah, VB kita ni normal lah, VB 5 VB tu, tambah 1 social media posting. Okey, Kak Ana nak elaborate sikit je mengenai susun
kerja, susun gerak kerja